Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kembali saya dengan video terakhir saya berkenaan pemasangan dinding cement board. Betul lama lah saya tak buat video. Bukan lupa, tapi rasa macam tak berapa senang. Maksudnya busy dia jadi kelang kabut kan. Sebab bengkel ni actually dah siap berbenur lagi. Dia lepas pasang dinding ni siap tarik, saya masukkan semua, pindahkan semua barang-barang yang patutlah sini. Adalah juga barang yang tak patut pun masuklah sekali. So buat masa ni bengkel ni sedang bergelar setor sementara. Dan memang agak berselerak lah. Sibuknya tu sebab dalam sesiapnya saya habis pasang dinding ni tadi, saya terus ke projek seterusnya. Modified ke macam mana nak cakap dekat awning saya yang dekat dapur tu, tempat kerja lama saya tu, saya unturkan untuk tukar struktur baru pada bumbung. Sebabnya dekat situ nanti nak dijadikan dapur. Itu pun projek besar jugalah. Jadi ada dalam video yang terakhir tu 2 komen yang menarik lah. 2 komen je pun yang ada. Alhamdulillah ada orang tengok. Tapi saya tak sangka lah video yang tu ramai juga yang tengok berbanding dengan video start daripada mula tu kan. Alhamdulillah ramai juga yang tengok. So ada 2 komen ni, dia bertanya. Pertamanya tu dia tanya berapa tebal cement board ni sebab dia kata nampak ringan. Tebal dia 6mm, tak tebal, nipis je. 6mm, 6mm, dia punya berat, dia kata nampak ringan kan. Sebab video tu time lapse, laju, memang nampak nak ringan. Berat dia sebenarnya, saya nak cover je dia jawab timbang. Tapi umpamanya kalau kita angkat plywood yang 18mm, itulah lebih kurang berat dia. Dia yang berasa lagi berat tu pasal dia nipis. Bila dia nipis berat macam itu, memang terasa sangat berat. Dia tak ada sampai seberat 18mm tu, tapi hampir-hampir lah. Tapi disebabkan dia nipis, so expectation kita ni, benda nipis kita sangka ringan, tapi bila dia dah berat macam tu, dia terasa sangat berat. Itu sebab kalau setiap kali saya nak angkat tu, menung dulu, ngambil nyawa. memang berat, tak ada ringannya. Dan komen seterusnya tu, dia tanya berapa dah habis. Dia anggaran dia, bukan anggaran lah. Dia, kalau anggaran ni kurang tepat, dia ni lebih kurang lah. Kalau daripada yang saya tengok, yang daripada saya collect tu, data tu 5,263. Tapi rasanya ada lagi benda-benda runcit-runcit lah, kita panggil lah. Kecil-kecil yang kejap beli sikit, ni beli sikit. Saya letak projek ni, setakat ni saya habis 5,300 lah. Macam contohnya lampu, saya tak masukkan dalam kiraan tu tak malam, saya lupa nak masukkan. Banyak benda yang kecil-kecil saya macam abaikan. Jadi lebih kurang 5,300. Itulah modal yang saya dah habis setakat ni. Tak siap lagi, banyak lagi tak buat kan. Tingkap tak settle lagi, itu tak settle lagi.
Jadi setakat ni apa yang saya dah buat ialah saya pindahkan apa yang ada kat sana tu ke sini. Saya punya tool wall saya yang ni yang rak untuk power tool ni memang saya buat di sini lah. Sebab dekat sana memang tak ada tempat dia pun. Saya buat kat sini. Simple je dulu. Ada rezeki nanti, ada masa, saya buat lain lah. Dan yang ini pun bukan final lah. Saya letak je dulu. Saya letak dulu sebab tak boleh nak fikir lagi mana nak duduk semua kan. Saya main hentam je dulu. Lepas tu saya pasang lampu. Saya pasang lampu ni, saya masukkan 4 biji 4 biji downlight LED. Simple juga, saya sangat simple. Kan? Tak ada simple, tak ada yang mantap pun. Simple je. Yang papan putih tu saya buat daripada plywood lah. Saya potong plywood sebesar tu, kemudian saya cat putih. Tak ada, orang kata tak ada nak buat beria lagi lah. Untuk parkland, memang saya bawa dari tempat lama. Parkland pun ada 4 batang pun. Kira ni side washing bay lah. Untuk pelak pun saya buat sesimpel yang boleh. Masih pakai, akan nampak wire tu. Nampak tak wire dia dekat luar rumah tu. Wire ni dari sini, daripada situ terus ke bilik. Saya ambil supply daripada sana dulu. Belum lagi tarik kabel untuk ke sini. Barang semua dah ada dah, cuma saya tak buat lagi. Sebab dia ni sebab apa? Dia bersangkut-sangkut dengan projek saya yang tengah buat sekarang ni. So satu-satu lah orang kata kan. Yang ni pun tarik gitu je. Tu suai lampu. Itu pula. Okey, pintu ni baru lagi saya buat. Kata silap saya dalam minggu lepas, 3-4 hari lepas saya buat pintu ni. Ini pun berapa hari buat. Saya memang tak buat video yang ni sebabnya ialah kerja saya kalau kerja dengan keadaan yang tak ada plan, menggelar kabut, memang tak ada nak buat lah video punya. Pintu pun kiat ni, nampak? Itu yang muncul lah, tak share lah, malu je pun. Dan pintu ni pun tak adalah kekal, ni pintu sementara. Saya punya angan-angan nak pakai pintu kayu. Jadi buat masa ni, ini je yang ada dulu. So ini je lah saya buat dulu. Sama juga dengan pintu yang ni. Yang ni tak buat lagi. Tapi kalau nak share nanti, tengoklah saya. Kalau saya ingat saya buat dia punya video. Memang ada plan nak share yang ini. Sebab pintu yang sana tadi dah jadikan panduan kan. So yang ni InsyaAllah tak jadi lah kot kan. Tapi tak tahu lah kalau jadi juga huru-hara je. Jadi kalau ada huru-hara, masuk tengoklah segala video. Tingkap pun tak ada buat apa-apa lagi. Tingkap pun masih kosong. Ni pun tak tahu mana. Kalau tengok, ni lah apa keadaan ni. Berselerok. Kucing memang pot demo lah sekarang ni. Okay, jadi saya cerita sikit lah apa projek yang tengah berlangsung ni. Dulu bahagian bahagian setengah yang dah barai ni, dulu dia ada dua part awning lah. Sebab saya buat dua kali dan benda tu tak bersambung secara elok lah. Saya buat bersekat-sekat.
seperti dalam gambar ni lah. Jadi dekat sini nanti nak buat dapur. Jadi dapur tu kalau tengok bahagian lantai ya. Kalau tengok bahagian lantai ni, yang sana tinggi lebih kurang dalam sekaki lebih kan. Tu bahagian ni dia rendah. Jadi ini idea orang rumah saya lah. Dia kata nak buat bahagian ni bagi buat sebagai dapur. Jadi dia tak nak lah orang kata bertakuk. Dia nak biar sama rata je dengan sana. Jadi bila dah nak sama rata ni, tiang ni asalnya dulu daripada tanah ni ke sini cuma 8 kaki je. Jadi bayangkan kalau naik dalam sekaki lebih, maknanya nanti dapur ni ketinggian dia ni cuma 6 kaki. Hangat bijou weh. 6 kaki dekat benung atap dengan kepala kan. Jadi terpaksalah saya bongkar bumbung tu semua dan saya sambung lagi dalam 2 kaki tiang tu. Kalau perasan tiang tu kan bahagian atas ni gelap sikit kan. So itu adalah bahagian sambung. Saya sambung tiga-tiga. Yang sini pun saya sambung, yang sana sambung sikit. Dan saya gantikan struktur dia. Dulu saya pakai C-channel ni. Ni saya tukar kepada hollow bar 2x4. Yang tengah pun sama. Dan kebanyakan dan bahagian C-channel untuk thruster tu, thruster lah dia panggil. Untuk thruster tu dulu dia bila dua bahagian dia tak bersambung lah. Dan kebanyakan C-channel tu kebanyakannya single layer. Jadi untuk kali ni saya bagi double terus untuk lebih kukuh lah. Sebab saya bergayat duduk kat situ goyang-goyang kalau lembut sangat kan. So saya doublekan, tambah lagi dia punya rafter. Kalau dulu 5, ni sekarang saya jadikan 6 batang rafter. 6 batang daripada sana 1, 2, 3, 4, 5, 6 batang. Dan saya tukar pattern baru. Pattern lama tu ada yang jenis tak berapa nak okey lah. Dia bila buka-buka je dia terus berkiat, pusing-pusing je jadinya. Saya tak mau pakai yang tu lah, saya beli lain. Saya tukar baru. Lagipun dah banyak lubang-lubang, saya takut dia jadi lemah lah. Jadi itulah projeknya. Dan untuk ni tadi saya baru habis pasang batten untuk support atap lengkung. Untuk support atap lengkung saya baru habis buatkan dia tu. Itulah projek dekat ni. Memang tak boleh nak teruskan lagi dah, tapi panas. Panas penuh. Setakat itu dululah saya kongsikan proses progress projek semasa. Setakat itu dululah. Terus seterusnya ni apa nak buat ni? Jangan nak ngemas lah, bagi nampak comel sikit, bersih sikit, sedap mata memandang. Mata melanggang apa pun. Akhir kata, terima kasih sudi menonton video-video saya. Terima kasih banyak-banyak. Silalah tonton lagi. Ya. Bye. Nak ngemas. Dia sebenarnya bukan apa. Sekarang ni musim hujan. Petang hujan kan. Kadang malam hujan. Kadang tu pagi. Kadang sehari. Dia jadi keluar masuk sini dia bawa pasir, bawa tanah. Itu yang jadi comel tu. Kalau kawasan ni kawasan tidak berlumpur, bertanah, cantik lantai. Tak ada serabut kan. Okey sahabat, sekian dulu sehingga petang ni.
untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Tengoklah apa yang saya nak share. Berkenaan dengan projek yang tu, saya tak share by video lah. Saya tak share by video sepenuhnya. Mungkin ada sikit-sikit video, ada gambar, saya share gitu-gitulah. Saya share berkemungkinan saya share progress dia. Saya tak share kerja dia. Progress dia. Lepas tu sedikit-sedikit lah, saya cerita lah sikit kan. Saya share lah sikit apa yang dah saya buat, apa semua tu. InsyaAllah, nak janji bekerja takut terlupa. Maklumlah tu dah ni ya. Okey sahabat, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.